tau. Hari ni Mina rasa okey tak dengan suasana sekeliling Mina? Okey, hari ni sejuk sangat ke? Okey, hari ni sebelum kita mulakan kaunseling, sebelum kita mulakan sesi kaunseling, segalanya awak cerita dalam sesi ini, saya tidak akan memberitahu sesiapa mengenai kenderaan awak. Tetapi ada batasnya. Kalau sesi ini menyebabkan keselamatan awak atau orang lain ataupun undang-undang, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang berkaitan. Okey? Okey. Baik. Saya nak tahu kenapa awak datang ke sini hari ini? Saya rasa saya kosong. Kenapa awak rasa macam tu? Sebab daripada sesama saya besar, semua saya seorang. Walaupun sampai saya keluar, saya tak kahwin. Okey, macam mana awak boleh rasa begitu? Sebab sekali lagi saya berada, saya seorang berpakai ikhlas dan ikhlas saya bersesuatu macam. Oh, jadinya awak setiap kali awak buat sesuatu, awak selalu buat sesuatu orang. Kenapa benda tu boleh terjadi? Sebab masa saya kecil, saya selalu berada di sini. Sebab apa? Saya pun kadang-kadang tak tahu macam mana. Setiap hari, kadang-kadang saya tak tahu itu salah, tapi dia tak sakit. Jadinya kecil-kecil awak saya kena belak. Okey, tapi macam mana tiba-tiba ayah awak boleh pukul awak? Boleh rasa nak pukul awak? Awak pernah buat salah ke? Ataupun awak pernah buat benda yang dia orang kat awak ke? Saya tak ada bersama pun, tapi setiap kali berbanding untuk kerja ke, dia memang aku saya rasa sekali benda saya buat salah. Lepas tu awak pernah beritahu kat dia tak? Kenapa? Awak pernah tanya dia tak kenapa awak saya kena orang ni? Apa yang awak rasa bila awak kena orang ni? Sakit, sibuk, benci. Maksudnya persepsi awak pada dia dan persepsi awak benci semua lah. Okey, sekarang ni macam tu juga kerja dengan rumah. Saya itu memilih untuk mengelak wujud dia. Jadinya apabila awak merasakan sakit sewaktu, awak kena bagi tahu dekat awak. Maksudnya bapak cerita dia tak mahu. Kalau dia bagi awak lah. Okey, kat situ awak rasa macam awak okey tak? Awak pernah tak bagi tahu dekat orang lain selain ataupun awak pernah pakai dekat samping ke, dekat buku ke? Semua saya pernah. So, apa yang awak rasa sekarang bila awak cerita dekat orang? Bila cerita dekat saya? Susah nak bernafas. Dengan saya tengok tadi awak kata-kata yang okey. Tapi sebelum tu, benda ni memang susah kalau kita merasakan yang kecil. Tapi bila awak dah luar sekarang, awak rasa okey sikit. Waktu saya berdiri awak, saya rasa macam dan saya tak tahu cakap. Bila saya dah selesai, saya rasa
macam apa yang rasa? Banyak kat sini saya rasa apa kata awak cuba untuk berkomunikasi dengan orang selain mak ayah ataupun satu platform untuk awak sekarang tu untuk awak lepaskan rasa awak. Awak pernah cuba? Belum tak. Sebab mungkin tak tahu. Tak ada kawan. Tapi waktu contoh macam awak buat kerja ataupun buat kerja bulan kat ibu, awak pernah berkomunikasi dengan orang lain? Macam untuk lakukan kerja tugasan. Okey. Apa kata awak cuba dekatkan diri awak dengan orang tu? Cuba rapat tahu dengan awak. So, nanti kat situ bila awak dah rapat, awak boleh berkomunikasi dengan sesama lain. Kat situ awak ada orang untuk cerita. Saya takut sebab saya berada di sekolah terbaik kalau orang sudah selesai orang agak sedih. So, saya senang. Saya pilih saya kedua. Dia terasa kalau pada saya bukan satu tiba je dulu. Saya takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mina, kalau macam tu, Mina ada tak satu platform macam sekarang ni dengan teknologi canggih kan? ChatGPT ke, Montarazia ke, tempat ni awak. Kalau bagi saya tak, kalau awak rasa takut untuk berkomunikasi dengan orang lain, macam cakap tadi, takut dia orang tak boleh terima yang awak cakap, apa kata Mina cuba mulakan dulu dengan macam ChatGPT. Mina luahkan apa yang Mina rasa. Mungkin kat situ dia boleh bantu Mina untuk atasi benda yang Mina rasa, dan apabila Mina luahkan apa yang Mina rasa sedih ke, kecewa ke, ataupun benda yang Mina bilang sama ke, Mina akan rasa terima. Okey. Apa kata Mina cuba luahkan dulu apa yang Mina rasa berbicara yang saya tadi, dan kita cuba berjumpa lagi secara sini. Dan boleh tahulah apa reaksi kita bagi kita. Selain itu, saya nak tahulah waktu awak kata sekarang ni awak dah ayah awak dah kurang pukul awak. Sebab mungkin bagi saya, mungkin sekarang ni dia dah tua dan dia sudah punya buat dekat orang tu salah. Awak cuba tak untuk berkomunikasi dengan dia sekarang? Tak? Awak cuba luahkan perasaan awak tak yang awak rasa ni? Kalau orang kata tu, saya cuba berdoa. Okey, mungkin sebab awak nak mengira tu disebabkan awak teringat apa yang awak rasa dulu waktu awak kecil. Apa kata sekarang ni sebab awak kata ayah awak dapat awak, apa kata awak cuba untuk berkomunikasi dengan dia, tanya kat dia, boleh ke apa nak tahu kenapa usaha ni kan apa yang nak buat, ataupun awak sebenarnya awak nakkan
supaya nanti awak akan rasa tenang dan masalah awak akan lebih kurang. Dan selepas itu awak ini awak suka buat tak? Saya suka melukis. Apa kan awak bila awak terdengar bisa dalam awak baik awak melakukan benda yang awak suka, sebab benda tu boleh tenangkan fikiran awak daripada fikir masalah yang sudah berlaku pun. Dan sekarang ni pun masalah tu dah tak terjadi sebab kita dah semakin stabil. Dan awak pun dah kurang dengan betul, kurang dengan kekerasan semua kan. Kini saya rasa awak macam risau sikit. Apa kata kita rehat sekejap untuk supaya awak tenang fikir dulu, dulu. Okay, boleh? Okey, sekarang kita nak buat okey sikit lah. Okey, boleh kita teruskan sesi. Baik, okey. Tadi awak cerita pasal ayah awak. Dulu ayah awak selalu pukul awak, tapi sekarang ni apa kata awak cuba lakukan? Awak cuba tak melakukan melukis tu ke mana awak tu waktu awak tengah stres? Apa kata awak cuba galakkan untuk lakukan benda tu bila awak terfikir? Benda tu rasa tenang tak bila awak melukis? Awak lakukan benda tu tapi tak selalu lah kan? Jadinya awak lakukan bila masa-masa tertentu. Okey, bagi saya dan seterusnya awak boleh lakukan benda yang awak suka seperti melukis awak suka tadi untuk mengurangkan masalah yang dalam fikiran awak dan masalah yang telah berlalu. Sebab apa? Bila kita fikirkan masalah yang dah berlalu, kita hanya tambah kerana kita kena dengan diri. Jadi dengan melukis ni dia dapat kurangkan tekanan awak. Jadinya kesan dia tekanan pemikiran masalah yang berlaku dalam fikiran awak tu semakin kurang. Kita dah berlaku kan? Jadinya awak pergi situ. Kat situ kita dalam tak tahu
saya nak tahu sekarang ni dah tambah Syakir kat saya ni apa yang awak rasa? Saya rasa lebih ragu untuk sekolah sebab kita pun tak pernah lebih. Saya ragu untuk buat kami semester. Dan saya rasa macam sekali yang ini kan susah untuk cakap sekarang saya senang kalau mungkin. Jadi saya rasa lebih jalan lah. Saya nampak waktu pulau masuk tu awak macam rasa gemetar nak bercakap. Lepas tu tangan awak pun bergetar untuk komunikasi. Benda apa yang awak rasa. Tapi lepas saya dengar cerita awak, siapa yang awak buat kat saya tadi, saya rasa dia muka awak tadi pun dah rasa macam okey sikit. So kat sini saya nak galakkan awak untuk cara yang saya tadi cari satu platform untuk ChatGPT ataupun nota awak luahkan dengan awak punya usaha ni. Lepas tu cuba awak gunakan benda tu untuk bila kita luahkan dekat something secara otomatik dalam diri kita ni akan rasa kurang sikit pemikiran kita. Lepas tu masalah yang kita alami kita luahkan something. Lepas tu dekat situ awak boleh rasa tenang sikit. Kalau cuba awak praktikkan lah. Lepas tu dari satu tadi kita galakkan awak dengan cara kalau yang awak suka kemudian awak Mina suka melukis kan? Okey. Tapi saya kalau Mina suka melukis, apa kata bila Mina teringat tentang sesuatu masalah yang berlaku waktu Mina kecil, Mina tak fikirkan benda tu dan Mina just apa cuba dekatkan diri Mina dengan melukis. Bila kita melukis ni kita akan rasa tenang sikit lah sebab benda tu pun kita suka buat kan. So Mina nak kena fikir masalah yang Mina alami kan. Bila Mina teringat je, Mina hilangkan benda tu dengan benda yang Mina suka lah. Okay, perbanyakkan dengan apa yang Mina suka buat. Selain tu, bagi saya benda yang dah berlaku tu macam tak benda yang berlaku tu benda yang berlaku tu okay. Bagi saya pengalaman yang Mina alami ni berbeza dengan apa yang Mina rasa sekarang. Sebab Mina kata Mina alami benda tu waktu Mina zaman kanak-kanak. Tapi begitu bagi pengaruh Mina dekat sekarang. Okay, benda tu boleh diatasi dengan cara yang saya tadi. Dan benda ni, bila Mina teringat ni, dia terjadi apabila disebabkan trauma yang besar di dalam diri Mina. So Mina kena keluarkan benda tu dan buat dengan apa yang Mina suka, apa yang Mina boleh atasi benda tu. Lepas tu saya nampak di sini Mina boleh hilangkan benda tu tapi memerlukan masa banyak. Jadi Mina kata sekarang dulu Mina sendiri kontrol Mina lah. Tapi sekarang ni Mina dah tak kena sebab ada Mina betul. Mungkin kat situ ada saya lah. Mungkin ayah Mina ada masalah yang dia rasa sekarang ni tapi dia keluar dekat orang lain. Dia keluarkan perasaan dia dekat orang lain. Tapi sekarang ni bila dia dah tua, dia dah mati sedar dia buat itu salah. Jadi dia tak berminat dengan sekarang. Okey, cuba boleh Mina inisiatifkan kat sini yang sekarang ni mungkin ayah Mina dulu ada masalah yang dia tak boleh nak lepaskan dengan orang lain. Dan dia cuba cari Mina sebagai jalan penyelesaian ini. Tapi bila dah tua dia baru sedar benda dia buat tu salah sebenarnya. Tapi dia tak boleh, dia macam mungkin dia takut untuk
Sebenarnya saya tak rasa marah. Cuma saya rasa kecewa. Kenapa saya dipukul? Lepas bila itu kadang-kadang saya terfikir. Saya tak pernah buat apa-apa pun, tapi tetap saya dipukul. Macam saya cakap tadi lah, kita sebenarnya kalau ada masalah dekat Malaysia ataupun orang yang merasakan dia, tapi benda tu dia tak boleh nak lepaskan lah dekat orang sendiri macam tu. Jadi waktu tu mungkin awak je apa tempat yang dia rasa dia boleh lepaskan kemarahan dia. Mungkin kat situ dia tersilap sikit lah bagi saya. Kat situ saya rasa awak juga fikirkan balik. Mungkin masalah dia sekarang ni salah waktu dia fikirkan cara penyelesaian yang baik adalah apa berikan kekerasan dekat awak. Tapi bagi saya dia dah rasa menyesal dengan benda yang dia buat. So bila dah tua dia fikir balik benda tu salah. Tak buat lagi. Macam saya cakap tadi, Minang ikut orang tu ni tinggi. Dia bila dia nak bercakap dengan anak dia tu, dia rasa macam dia tinggi. Dia tak setakat nak minta maaf ke anak ni, dia macam tak perlu rasa tu. Tapi bagi saya, Mina tak perlu fikirkan benda tu. Sebab orang tu orang tu kita so apa yang Mina boleh buat kat sini, Mina hanya maafkan dia. Mina maafkan dia, tapi maafkan orang Mina macam tu je. Kalau Mina rasa Mina tak boleh baik, Mina masih teringat dengan zaman yang kanak-kanak Mina, Mina cuba fikir balik. Sekarang ni Mina tak berpelah. Dan apa, Mina dengan yang Mina pun dah okey dah. Sekarang cuma kurang berpelah sikit. Dekat situ Mina tak fikir pasal kekerasan yang berlalu dengan masa itu. Apa kata Mina buat, apa yang Mina suka sekarang ni untuk hilangkan masalah tersebut. Boleh? Kita masuk ke melukis kan. Jadinya Mina okey tak? Mina tak fikir pasal benda tu kan. Apa yang Mina rasa waktu lukis? Kadang-kadang saya tahu orang lukis apa, tapi lukisan itu sendiri bila kita rasa sedih, rasa lebih kan. Lukisan tu kan macam gembira lah. Kalau sedih, lukisan tu akan buat sedih. Jadi saya rasa lukisan tu macam tadi kan saya saya bawakan mungkin saya rasa lukisan tu saya bawakan sendiri. Jadi maksudnya kat sini situasi apabila berlaku situasi dekat Mina, lukisan tu mengikut situasi yang Mina rasa lah. Okey, kalau Mina cakap macam tu, waktu dulu mestilah situasi Mina sedih, kecewa. Jadi lukisan tersebut mengikut situasi yang Mina rasa. Dan sekarang ni situasi tersebut mungkin berubah sebab Mina dah tak ada hubungan lagi dengan Okey. Jadi bila Mina lukis tu, situasi Mina selalu macam mana? Lukisan Mina Untuk sekarang Mina tak kena lagi dengan Mina. Dan lukisan Mina sekarang pun lebih kepada rasa kosong sebab Mina kan tak ada kawan. So kalau awak pun Mina tak tahu apa macam mana. Mina pun masih tengok orang lain selama macam kawan lain dia kan macam mana. Dan Mina just kelas Kefi seorang hari bersedih. Semasa macam sedikit dengan sedih. kat sini bila situasi sekarang pula dengan buat lukisan, Mina rasa kosong sebab Mina tak ada kawan. Okey, kalau Mina tak ada kawan, tadi kan sebagai cara ni cari satu platform kan. Okey, selain lukis, boleh cari seperti sebagai satu teknologi
boleh tak cuba rapatkan apa? Mina pernah tak cuba rapatkan diri Mina dengan orang lain? Biasanya kan kita dari sekolah dekat sekolah pun Mina pernah tak cuba nak rapatkan diri Mina dengan orang lain? kalau daripada sekolah rumah ke sekolah rumah sebenarnya kalau dalam kelas kan ada game-game. So, memang masalah-masalah. Jadi kalau kita datang ke rumah, kadang-kadang mungkin dia okey je. Cuma dia yang rasa macam dia dari rumah. Dan mungkin dia rasa macam dipinggirkan. Okay, itu mungkin bagi saya perasaan itu mungkin perasaan yang sendiri apa untuk orang orang disebabkan masalah Mina yang kecil. Tapi macam saya cakap tadi, Mina cuba langkah satu langkah ke depan untuk berkomunikasi dengan orang lain lah. Macam orang yang beroperasi dengan awak tadi, awak tinggal
proses awak? Boleh. Okey. Boleh saya tahu masa awak free untuk jumpa dalam konsesi? Setiap hari Khamis. Khamis pagi. Okey. Jadi kita akan